Kalau baru nak mula tapi rasa harga dah mahal, macam mana? Okey, soalan ni pun sangat bagus. So ada kawan kita tanya, baru nak mula simpan emas tapi harga dah mahal, macam mana ya? Okey, kalau tanya saya, dia jangan tengok harga. Tu yang pertama. Yang kedua, kita baru nak simpan emas, baru nak menyimpan. Kita bukannya nak invest emas yang bajetnya juta-juta. So mula je. Bila kita mula simpan emas, itulah benchmark harga kita. Bila kita dah mula, baru kita tahu harga emas naik ke turun. Sekarang ni selagi tak mula, kita belajar je ilmu emas, tapi kita tak buat praktikal, tak mula simpan emas, kita pun tak tahu harga yang kita nak beli ni murah ke mahal. Saya boleh katakan harga emas makin mahal sebab apa? Sebab emas pertama saya beli 1 gram 184 2019. Harga yang saya betul-betul serius. So saya boleh tahu selepas 2019 harga makin mahal. Dan kita boleh kira berapa harganya. Kenaikan berapa kenaikan? 10%, 20%, 50%, 100%. Sebab apa kita ada benchmark harga? Sebab tu kena